Terima kasih Baladin dan terima kasih kepada semua yang bersama kita pada malam ni. Saya akan sampaikan dua puisi yang bertajuk. Yang pertama, musuh kita. Musuh kita. Adakah semua ini musuh kita? Adakah yang di atas itu juga musuh kita? Adakah yang di lereng bukit itu musuh kita? Ataupun yang berada di Laut Cina Selatan itu musuh kita? Musuh kita juga mungkin masa, mungkin wang ringgit, mungkin juga kesihatan kita. Musuh kita di mana? Di mana? Di mana musuh kita? Kita biarkan diri kita terus dipijak. Kita biarkan diri kita terus dihina. Tapi kita seringkali menyalahkan musuh kita. Tapi sebenarnya kita terlupa. Musuh kita yang utama ialah diri kita sendiri. Kerana kita membiarkan diri kita terus dihina, terus dipijak, terus dicaci dan terus-menerus menerima apa sahaja. Itulah musuh kita yang sebenarnya. Terima kasih. Terimalah yang kedua, bertajuk baca buku. Nah, baca buku. Kenapa tak nak baca? Baca buku. Sebab buku ni RM9.90 tak nak baca. Nak tunggu buku yang harga RM299.90 baru nak baca. Baca buku. Kalau tak nak baca buku, nak baca apa? Kita nak hidup kena baca. Banyak buku, tapi kalau banyak buku tak baca, tak guna. Jadi baca buku. Bukan promosi buku sahaja. Tapi kalau tak nak juga baca buku, terpulanglah. Itu kurang dewasa. Terima kasih.